Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Bahasa teguh, bangsa bersatu, madani gemilang menjadi pegangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam bahasa jiwa bangsa. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat penaraju acara kombinasi barisan kehakiman intelektual berintegriti, seterusnya hadirin sekalian yang menjadi suluh bangsa dan pelita negara. Berdirinya saya pada hari yang penuh bermakna ini bukan sekadar untuk menyampaikan sebuah pidato. Berdirinya saya di sini adalah untuk mengangkat sebuah maruah. Maruah yang semakin hari semakin dipandang sepi. Maruah yang menjadi cerminan tamadun sesebuah bangsa. Maruah itu ialah bahasa. Izinkan saya mengupas sebuah tajuk pidato saya yang bukan sahaja indah didengar, bahkan wajib dihayati oleh setiap warga negara, iaitu bahasa minda bangsa, tonggak Malaysia Madani. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang membezakan sebuah bangsa yang bertamadun dengan sebuah kelompok manusia yang sekadar berkongsi sempadan geografi? Jawapannya bukan semata-mata pembangunan pencakar langit. Bukan juga kemajuan teknologi yang menjulang tinggi. Jawapannya terletak pada bahasa. Bahasa bukan sekadar himpunan huruf yang disusun menjadi perkataan. Bahasa ialah lambang pemikiran. Bahasa ialah wahana ilmu. Bahasa ialah jambatan perpaduan. Dan bahasa jugalah nadi yang menghidupkan roh sesebuah negara. Benarlah kata-kata tokoh bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Ungkapan ini bukan sekadar peribahasa, namun merupakan hakikat yang telah terbukti sepanjang sejarah peradaban manusia. Sesebuah bangsa akan dikenang kerana bahasanya. Apabila bahasa dijaga, identiti bangsa terus terpelihara. Namun, apabila bahasa dipinggirkan, maka sedikit demi sedikit maruah bangsa juga akan terhakis. Hadirin sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Malaysia Madani. Perkataan Madani berasal daripada istilah Arab, iaitu Madinah, yang membawa maksud sebuah masyarakat yang bertamadun, maju dari sudut pemikiran, tinggi nilai akhlaknya, serta berteraskan kesejahteraan bersama. Di Malaysia, konsep Malaysia Madani digagaskan berlandaskan 6 nilai utama, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, dan ihsan. Persoalannya, mampukah keenam-enam nilai ini benar-benar direalisasikan tanpa bahasa yang menjadi medium penyampaian ilmu, nilai dan budaya? Jawapannya, sudah tentu tidak. Bayangkan sesebuah negara yang rakyatnya tidak lagi mampu memahami bahasa kebangsaan sendiri. Bagaimana nilai hormat ingin disemai? Bagaimanakah keyakinan dapat dipupuk? Bagaimanakah ilmu dapat diwariskan? Dan bagaimanakah perpaduan ingin dibina jika rakyat sendiri tidak lagi berkongsi satu bahasa yang menyatukan mereka? Hadirin yang budiman,
Bahasa ialah akar kepada pembentukan minda bangsa. Tanpa bahasa, ilmu menjadi bisu. Tanpa bahasa, tamadun menjadi keluh. Tanpa bahasa, sejarah menjadi debu. Namun, mengapa masih ada segelintir masyarakat kita yang beranggapan bahawa menggunakan bahasa Melayu itu ketinggalan zaman? Mengapa masih ada yang berasa lebih hebat apabila mencampur adukkan bahasa sehingga mengabaikan tata bahasa yang betul? Mengapa? Hadirin sekalian, inilah penyakit pemikiran yang semakin membara. Hari ini, kita tidak lagi malu apabila bahasa sendiri dipersendakan. Kita tidak lagi berasa janggal apabila papan tanda dipenuhi kesalahan bahasa. Kita tidak lagi berasa bersalah apabila bahasa Melayu dipinggirkan dalam urusan rasmi yang sewajarnya mengutamakan bahasa kebangsaan kita. Lebih menyedihkan, ada yang menyangka bahawa semakin banyak bahasa asing yang digunakan, semakin tinggi darjat intelektual seseorang. Hadirin sekalian, apa gunanya melaungkan slogan cinta ke negara jika bahasa kebangsaan sendiri dipandang sebelah mata? Malaysia Madani bukan sekadar slogan yang indah di bibir. Ia ialah cita-cita untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, saling menghormati dan bersatu hati. Semua ini tidak akan tercapai sekiranya bahasa kebangsaan kita terus dipinggirkan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadi generasi yang bukan sekadar fasih berbicara, tetapi bijaksana dalam memelihara bahasa kita. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau mencari tempat berteduh, usah ditebang pohon meranti. Kalau bahasa terus diperkukuh, madani gemilang kekal di hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.